tumpah pula. Jatuh. Sebab saya ada itu sleeve. Apa bahasa Melayu sleeve? Tak tahu dah weh. Macam nak fikir. Tak nak fikir sekarang. Okay. Susun dulu. Until we find a place we can put them. They are being decorated here. Hai, saya di sini. Video yang tak keberapa sebelum ni. Okay, so saya ada, kita nak unwrapping satu barang, unplastiking. Dia macam kena buat. Jadi kena buat lah. Pilihan dia adalah, keputusan dia untuk buat. So kita tengok. Phone aku tengah charge. Yeay. Macam sebelum ni, Sailor Moon-ish. We have another Sailor Moon-ish too. Here you go. Tada. Comelkan. Sekejap mana dia? Dia dekat sini. Tengok. Aku memang gila. Sekejap dia macam sebelah-sebelah, bukan dua-dua belah lah. Okay, cute. Tada. Comel. Aku nampak ada orang buat macam ni. Dia tak boleh buat macam tu juga actually. Macam ni pun tak boleh. Dia tak cukup stable. But actually dia okay sebab dia fluff. So kalau aku nak selfie pun boleh. Strong enough to hold. Oh, very strong. Boleh tarik. Sekejap. Kuat sangat. Okay. Oh, cik. Okay, so boleh lah. Macam ni pun boleh. Excited. Macam kita buat our first selfie. Mana sini? Okay. Then we have another one. Okay. And then kita nak letak. Dah cukup. Meja aku bersepah sebab ada banyak benda nak kena buat nanti. Dia very soft. I don't think dia boleh hold untuk as a stand. Kelakar. Cannot lah. Tapi okay lah. Aku bukan nak dia untuk stand sebenarnya. Aku nak as a holder. Temporary untuk soket ni. Masih lagi belajar macam nak gunakan soket ni. Sebab initially aku tak minat buat soket ni. Tapi I fancy it after nampak banyak yang macam Sailor Moon-ish. Ada sebab nak pakai sebenarnya. Sebab dia tak nak cerita dulu lah. Kalau perlu nanti kita cerita. Kalau ada orang betul-betul nak tahu. Dan kalau ramai yang bertanya. Tapi I love it. So dia tak payah pakai casing terus pun. Tada. Hold je macam tu. So kalau phone kau terlepas lah. Tapi untuk aku, this is good actually. Having it like this. Macam tu. So kalau dia memang kena tekan depan lah. Nak bersin lah. Okay, itu saja untuk hari ni. Bye. Pagi-pagi buta dude.